saya nampak sesuatu berkilau dekat belakang pokok besar tu. Berkilau? Macam harta karun ke? Entahlah, jom kita tengok. Wah, water ni warna emas. Siapa makan jadi kuat dan bijak. Betul ke? Atau cuma cerita orang kampung je? Beratlah. Kita tarik sama-sama. 1, 2, 3. Waternya rahsia sebenar ialah kerjasama. Betul. Sebab tadi kita berjaya bila tarik sama-sama. Kita jaga water ni sama-sama ya. Ya, harta sebenar bukan emas tapi persahabatan. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa komen. Abu, tengok peta lama ni. Tertulis botol emas tersembunyi di bawah pokok besar. Cepat gali. Pelan-pelan, nanti tersalah gali. Wah, dia botol emas. Tunggu, kita kongsi ya. Betul juga, kawan kena adil. Rahsia sebenar bukan emas, tapi persahabatan. Terima kasih semua. Kalau korang suka, buat tengok konten seterusnya. Nana, tadi saya nampak sesuatu berkilau dekat semak tu. Berkilau macam emas ke? Jom kita tengok. Fifi, itu wortel. Tapi kenapa warna dia emas? Mungkin ini rahsia kampung kita, atau mungkin siapa yang jumpa dapat keberanian istimewa. Fifi, awak berani pegang tak? Kita pegang sama-sama. Dah jadi biasa. Rupanya rahsia sebenarnya keberanian kita sendiri. Kalau korang nak video macam ni, jangan lupa komen tau. Bye. Nani, awak pernah dengar tentang emas? Tapi yang ni ajaib. Siapa jumpa akan jadi berani. Hei, jom kita cari. Jejak ni menuju ke hutan. Mungkin ini petunjuk. Nani, saya takut. Jangan risau, saya ada. Hish, ingatkan misteri. Lily, tengok tu. Water emas. Okey. Kenapa jadi biasa? Mungkin rahsia ni bukan pada Walt, tapi pada keberanian kita bila bersama. Betul. Kita berani sebab kita ada kawan. Terima kasih penonton. Kalau korang suka, boleh komen seterusnya.